Tuan-tuan, saya baca satu artikel. Mak kita telefon kita. Assalamualaikum Siddiq. Waalaikumsalam mak. Hang apa khabar? Baik. Isteri hang? Baik. Anak-anak? Baik mak oi. Dak lah mak ingat hang sakit ke? Dah sebulan hang tak telefon mak. Mak kita telefon kita. Kita tak telefon mak kita dah sebulan. Mak telefon hang ni apa? Pasal hang dah sebulan tak telefon mak ingat hang sakit ke? Cukup jadi anak derhaka. Pasal apa kita tak telefon mak kita? Kita sibuk, kita lupa mak kita. Mak kita pernah lupakan kita kan? Agak-agak mak kita lupa tak kita? Itulah mak kita. Ibu. Sayangkan anak, macam mana kita boleh lupa mak kita? Jadi tuan-tuan, melupai ibu satu kesalahan. Sebab itulah ulama suruh tuan, bila dibaca imam waladdallin, kita baca doa, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, Tuhanku, ampunlah dosa aku dan dosa kedua ibu bapa aku. Mudah-mudahan amin tu diaminkan oleh malaikat. Allah ampun dosa ibu bapa kita dalam kubur. Mereka duduk dalam kubur tuan sekarang ni. Kita tak doa untuk mereka. Paling kurang satu hari sekali doa untuk ibu dan bapa kita yang ada dalam kubur tu, supaya kita terlepas daripada disebut sebagai anak derhaka. Dosa kita banyak tuan-tuan, dengan Allah, dengan makhluk, dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, ibu bapa kita. Jangan anggap kita tak ada dosa. Bila kita dapati malas nak buat ibadat, itu bermakna kita ada dosa lah tuan-tuan.